kitab. Kitab. Ni kitab ni. Bagi muslimat sikit. Sama, color je lain. Sama kali je lain. Ini video tak ada. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ثم إلى أرواح سائر الأقطاب والأفراد والأوتاد والأغدال والأنجاب والأخيار والأنصار والعرفاء والنجباء والأمناء والأسار الجرد وسر أهل النوبة وسر الأولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا، ثم إلى سائر الحاضرين وآبائنا وأمهاتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا لهذا المؤلف حج أبو بكر بن حج حسن وإلى الشيخ وانهم الصغير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bermula segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah masih memberi nafas oleh Dia kepada kita sehingga pada tengah hari ini. Kemudian telah memuliakan pula oleh Tuhan kepada kita untuk berhimpun dalam suatu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan perhimpunan yang sebentar ini diberkati, dirahmati serta dicampakkan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, alhamdulillah, setelah sekian lama berpisah, tak dapat tidak berhimpunnya kita pada tengah hari ini, kalau hamba tak salah pada tanggal 28 Rabiul Awal 1436 daripada hijrahnya Nabi SAW. Yang tak dapat tidak, bila sebut Rabiul Awal, kita masih lagi berada pada satu bulan yang begitu besar, yang didatangkan kepada kita rahmatan lil alamin, iaitu dilahirkan akan baginda Nabi SAW. Dan pengalaman hamba ketika mengaji di Fatani, mengaji di Aceh, kebiasaan 2 bulan, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, maka di setiap pelosok kampung dihidupkan 2 bulan ini dengan mengadakan begitu banyak program, majlis dan sebagainya, dalam menghayati oleh kita akan kehidupannya Nabi SAW. Jadi maka oleh kerana itu, bila mana kita masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, dan tak dapat tidak berhimpunnya kita pada hari ini pula pada tahun yang baru 2015. InsyaAllah bermula tahun ini tuan-tuan, hamba melakukan perubahan yang lain sedikit. Sebab bila mana kita baca kitab 100 masalah agama tebal sangat, takut payah nak khatam. InsyaAllah bermula tahun ini hamba target nak mengaji kitab-kitab kecil. 3 bulan mengaji, khatam sebiji kitab. 3 bulan mengaji, khatam sebiji kitab. 3 bulan mengaji, khatam sebiji kitab. Yang mudah-mudahan insyaAllah kita akan bermula pada tahun ini, iaitu mengaji sebuah kitab yang begitu kecil, yang bertajuk Mustika Ajaib, pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulidin Nabi kita SAW. Jadi semua tengok risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua buka kulit. Jangan terbiasa bila baca kitab buka di dalam.
Kalau mengaji di pondok, orang panggil istilah mengaji kulit ke kulit. Cuma kita dah terbiasa diajar di sekolah-sekolah, dah diajar di kolej universiti, bila mengaji terus buka dalam. Sedangkan adab di pondok mengaji daripada kulit ke kulit. Semua kita baca. Baik. Mustika ajaib. Mustika ni makna apa? Tuan Haji Mia. Daripada kecil kita dah dengar dah perkataan mustika. Ada buku mustika ada yang kecil tu, cerita berhantu-hantu. Mustika. Baik. Mustika ni hamba rujuk hari tu di Dewan Bahasa dia kata perkara-perkara ataupun kepelbagaian, ajaib ataupun mustika, perkara-perkara yang pelik-pelik. Pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca Maulidin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya tuan-tuan, sebelum kita membuka kitab dengan begitu panjang, tak dapat tidak secara umumnya kitab ini membicarakan satu perkara yang berlaku pada kehidupan kita. Jadi bila mana menyebut perkara yang berlaku pada kehidupan kita, hamba nak tuan-tuan salin nota, bila mana kita mengaji tak dapat tidak kita memahami 3P tolak 1P. Ni kaedah yang tuan-tuan perlu faham. 3P tolak 1P. Kaedah tu aku buat sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Asal faham sudahlah. Baik. Apa makna 3P tolak 1P? P yang pertama, bila mana kita mentelaah ilmu, bila mana kita belajar, ada di antara yang kita belajar untuk pengetahuan. P yang pertama, pengetahuan. Maknanya, walaupun benda tu kita tak pakai, walaupun benda tu kita tak guna, tetapi untuk pengetahuan. Sebagai contoh, masalah haid nifas istihadah wiladah. Walaupun tak berlaku ke atas kita seorang laki-laki, tetapi kita ada isteri, kita ada anak perempuan. Contoh bukan payah. Dan siapa yang sekarang ni isteri dia mengandung? Ada tak? Tak ada. Kita buat contoh. Isteri kita mengandung, tiba-tiba pecah air ketuban. Air yang menyeliputi anak dan sebagainya. Bila pecah air ketuban, kita bawalah isteri pergi hospital. Sampai di hospital Selayang, tiba-tiba doktor kata Allah tak terbuka lagi ni benang ni. Maka dia masukkan air, tunggulah beberapa jam sebelum nak bersalin. Betul ke tidak? Tiba-tiba dah tunggu beberapa jam, daripada zuhur nak masuk kepada waktu asar. Maka isteri bertanya kepada suami, bang nak masuk asar dah ni, nak sembahyang zuhur ke tidak? Syekh, sebagai seorang suami, apa perlu dijawab? Baju biru. Ada isteri belum? Satu kedua. Bila isteri tanya, bang, ni nak masuk asar dah ni. Kalau tak tanya pun tuan-tuan sebagai suami perlu memperingatkan. Sebab kita maklum, orang dalam terlantar dalam hospital, otak nak fokus tak boleh dah. Duk fikir bila nak bersalin, bila nak beranak, bila nak beranak. Maka dipertanggungjawabkan kepada suami untuk memahami hukum. Maka dijawab, Syekh, baju petak. Dan isteri tadi nak semayang ke tidak? Sudah. Zuhur nak habis dah ni, nak masuk waktu asar. Sebab muslimat hamba yakin dah lalui pengalaman ini. Kadang-kadang masuk air pun sehari semalam belum tentu lagi beranak. Betul ke tidak? Kadang-kadang tunggu sampai 1 hari setengah barulah boleh bersalin dan sebagainya. Sedangkan menyelangi antaranya beberapa waktu sembahyang. Jawabnya wajib sembahyang. Sebab masih lagi tak keluar benda yang menghalang sembahyang. Kalau keluar nifas, barulah tak payah sembahyang. Kalau keluar haid, barulah tak payah sembahyang. Ni baru pecah air ketuban. Dah pecah air ketuban, ustaz nak sembahyang macam mana? Nak bangun pun tak boleh, nak ambil wuduk pun tak boleh, nak basuh kemaluan pun tak boleh, penuh dengan najis. Maka ulama kata sembahyang menghormati waktu. Nak sembahyang hormati waktu macam mana ustaz tak reti. Maka siapa kena ajar? Suami. Ni gambaran yang hamba nak beri faham. Jadi bila mengaji, 3P yang pertama apa dia? Pengetahuan. Tulis 1. Yang kedua, bila mana tuan-tuan datang kuliah, tuan-tuan kena faham yang aku mengaji ni untuk apa? Kadang-kadang pengamalan. P yang kedua. Conteng atas buku tu. Tak ada pen ke? Tak ada pen, kita bagi pen. Nah, hijab. Tak lagi hantar balik. P yang kedua, pengamalan. Bermakna bila mana kita belajar untuk beramal. Bila mana kita belajar untuk digunakan akan dia. Bila mana kita belajar untuk menghasilkan kebaikan. Itu P yang kedua. P yang ketiga, bila mana kita belajar untuk apa? Pentahqiqan. Pentahqiq, untuk mentahqiq.
Sebagai contoh, bila mana bicara Maulidin Nabi SAW, satu upacara keagamaan yang berlaku di Malaysia ni tuan-tuan hampir berbilang-bilang bulan. Baru-baru di tanggal 1 Januari pun Habib Syekh datang menghidupkan negeri Malaysia di atas sambutan tahun baru dengan diadakan qasidah burdah dibaca Maulidin Nabi. Sebab itulah alhamdulillah kita bersyukur di atas pujian yang Allah Ta'ala campakkan di bumi Kelantan, di bumi Terengganu, di bumi Temerloh, Pahang. Bila berlaku banjir 1 Januari Allah Ta'ala beri rahmat. Betul ke tidak? Kalau tak berlaku banjir, agak-agak 1 Januari berlaku apa di dataran Merdeka? Oh, tuan-tuan boleh jawab dia. Berlaku konsert dan maksiat. Jadi kesimpulannya yang hamba nak beri faham, bila mana sebut majlis Maulidin Nabi yang tiap-tiap tahun bila masuk Rabiul Awal ditanya oleh orang kepada kita, boleh ke tidak kita merayakan hari Nabi beranak? Tuan-tuan nak jawab boleh ke tidak? Ya? Baik, ada kata boleh, ada yang tak boleh. Hamba nak tanya yang kata boleh tu, cuba beri kepada hamba satu dalil. Hamba tak minta 5, bagi 1 sudah. Ya? Memperingati itu bukan dalil, itu asbab. Dalil daripada nas, daripada hadis ataupun perbuatan as-sahabat yang mengatakan boleh kita merayakan hari Maulidin Nabi, hari Nabi beranak. Sedangkan hari ini setengah daripada ustaz kata tak payah kita besarkan hari Nabi beranak. Yang perlu kita besarkan hari nuzulul Quran, hari turunnya Quran. Sedangkan hamba nak jawab tengah hari ini tiada turunnya Quran melainkan di atas kemuliaannya Nabi SAW. Kerana di atas kemuliaan Muhammad lah maka diberi kepada kita Al-Quranul Karim. Jadi ringkasnya tuan-tuan, inilah gambaran yang hamba nak beri faham. Bukan hamba nak merendahkan tuan-tuan, tidak. Kadang-kadang kerugian kita beramal tanpa mengetahui dalil. Kerugian kita beramal tanpa mengetahui hujah. Dan benda ni bukan untuk orang lain, bukan untuk diperbahaskan. Kadang-kadang untuk diri kita sendiri. Bila tanya bab Maulid Nabi yang kita beramal seronok bila pergi qasidah, pergi burdah dengan selawat. Tetapi bila ditanya hujah, banyak kita tak boleh jawab. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Dah. Sedangkan ringkasnya tuan-tuan, mana mungkin kita tidak membesarkan hari diperanakannya Nabi SAW. Sedangkan Abi Lahab, siapa dia Abi Lahab? Bapa saudara Nabi. Yang tuan-tuan maklum, dekat alam yang sementara ini tiada celaan, tiada kutukan, tiada hinaan yang lebih besar yang pernah Allah Ta'ala campakkan kepada makhluk sebagaimana yang Tuhan campakkan kepada Abi Lahab. Kutukan yang begitu besar. Namun walau bagaimanapun, disebabkan di atas kelahiran baginda Nabi SAW, tiap-tiap hari Isnin diringankan azab bagi Abi Lahab, maka terpancarlah daripada 2 jarinya akan air. Lalu dia menghisap akan dia. Oleh kerana apa? Dengan jari inilah Abi Lahab pernah membebaskan Suwaibah. Dah. Sejarah yang di hadapan tuan-tuan dah tahu. Siapa Suwaibah? Ibu susu Nabi yang pertama. Cuma tuan-tuan tak tahu sejarahnya macam mana Suwaibah ni boleh menyusukan Nabi. Sedangkan Suwaibah ni hamba abdi. Bila hamba abdi ni boleh keluar rumah suka-suka hati ke? Tak boleh. Ini sejarahnya. Bila mana Suwaibah mengetahui best friend dia Siti Aminah bersalin, maka dia khabarkan kepada tuannya, ya Sayyidi, wahai tuanku Abi Lahab, tu Siti Aminah beranak, saya seronok sangat, kata dia Suwaibah. Maka Abi Lahab ni orang gedebek, Abi Lahab ni orang sombong, dia tak peduli perihal kebanyakan orang yang berlaku. Maka tiba-tiba bila mana Suwaibah menceritakan kegembiraan di atas diperanakkannya Muhammad SAW, maka berkata Abi Lahab, kalau kamu seronok sangat, maka aku merdekakan kamu. Dalam riwayat dia tunjuk begini, maka ya Suwaibah, kalau kamu seronok sangat, aku merdekakan kamu, wahai Suwaibah. Maka bila mana merdeka dah Suwaibah, dibebaskan Suwaibah, maka berlari-lari anak ia kepada rumahnya Siti Aminah dan menyusukan ia akan Nabi SAW. Maka dengarlah tuan-tuan pada hari ini, tu Abi Lahab, orang yang Tuhan laknat, orang yang Tuhan hina, orang yang Tuhan cela, sehingga sejarahnya termaktub dalam Al-Quran, pun dimuliakan pada hari Nabi beranak. Apatah lagi kita yang kasih kepada Allah dan kasih kepada Nabi SAW. Jadi ingat 3 P tadi. Jadi tiap-tiap kali tuan-tuan datang kuliah, tuan-tuan fokuskan. Hari ini aku mengaji ilmu yang aku dengar nak letak P yang mana? Adakah P yang pertama apa dia? Pengetahuan. P yang kedua?
Pengamalan. P yang ketiga, pentahqiqan. Dan tolak satu P, perbalahan. Dan tu makna 3 tolak 1. Mengaji ni bukan untuk perbalahan, bukan untuk perdebatan, bukan untuk pergaduhan. Sekadar mentahqiqkan bagi kita. Baik. Mustika ajaib. Semua tengok risalah. Muslimat ada kitab dah. Pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulidin Nabi kita SAW oleh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, Muar Johor, orang Melayu kita, orang Ajam kita yang menulis kitab ini. Khazanah Al-Fataniyah. Baik, semua buka buku surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini yang bernama Haji Abu Bakar bin Haji Hasan. Baik, semua tuan-tuan letak kitab. Hamba nak berkongsi dengan tuan-tuan yang pertama sekali adab-adab mengaji kitab. Yang pertama sekali kata ulama, adab-adab bila mana kita membuka sebuah kitab, selain daripada kita bertawasul. Apa tawasul? Kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada ulama' dan kepada tuan pengarang. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, tak dapat tidak mengetahui oleh kita akan nama pengarang. Sebab tu tuan-tuan, hamba nak berkongsi dengan tuan-tuan pada hari ini. Bila sebut masalah ilmu, hamba yakin tuan-tuan memahami ilmu ini berada di mana-mana. Betul ke tidak? Duk di sekolah ada ilmu, duk di kolej ada ilmu, duk di universiti ada ilmu, duk di Jordan ada ilmu, duduk di Mesir ada ilmu, duk di China ada ilmu, duk di Indonesia ada ilmu, duduk di London ada ilmu. Betul ke tidak? Bermakna ilmu ini berada di mana-mana. Tetapi sebagai seseorang pencinta kepada ilmu, tuan-tuan kena membedakan ilmu yang aku dapat ni ilmu yang memberi keberkatan ke atau ilmu yang tak memberi keberkatan. Ini antara faktor yang paling penting agar memastikan ilmu yang kita belajar memberi kesan pada kehidupan. Sebagai contoh, pengalaman hamba dahulu ketika mengaji pondok. Banyak kita jumpa kitab-kitab yang dikarang oleh buat Yahudi. Antaranya satu kitab Mawsu'ah. Mawsu'ah ini dipanggil apa? Kamus Bahasa Arab. Dan Mawsu'ah, Kamus Bahasa Arab. Pengarangnya orang kafir. Dan orang kafir. Dia kaji bahasa Arab, dia mahir dalam bahasa Arab, kemudian dia buat Mawsu'ah, satu kitab ataupun satu dipanggil apa tadi? Kamus dalam bahasa Arab. Hamba rujuk dengan Tok Guru. Tok Guru kata nak guna sebagai rujukan boleh, tetapi kitab tu tak memberi keberkatan pada kehidupan. Kan? Jadi ringkas dia, bila sebut ilmu yang mendapat keberkatan dan ilmu yang tak mendapat keberkatan, sebagai seorang bapa atau sebagai seorang pencinta kepada ilmu, tuan-tuan perlu menterjemahkan perkara ini pada kehidupan. Sebab tu hamba berani berkata pada hari ini, hamba minta kerana Allah, kalau hamba salah minta ditegur. Dan kaedah pengajian kita sama ada di sekolah ataupun di kolej ataupun di universiti, banyak kaedah-kaedah pembelajaran kita kadang-kadang tak memfaktor kepada menarik keberkatan. Hamba berani berkata sebab hamba pernah duduk sekolah menengah, hamba pernah mengaji kolej. Habis mengaji pondok di Muar Johor, hamba belajar di kolej Madiwa, Mahadul Ali Lidarasatil Islamiyah wal Arabiyah di Bagai Serai, Perak. Asal ceritanya, hamba terpaksa duduk di sana 8 bulan sebelum kami terbang ke Mesir. Tetapi dalam 8 bulan tu hamba cuma bertahan 3 bulan sahaja. Habis 3 bulan lari. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa ceritanya hamba boleh bertahan 3 bulan sahaja? Kerana kaedah sistem pembelajaran di universiti, di kolej, banyak kaedah yang tak mendorong kepada keberkatan. Sebagai contoh, kalau hamba salah, tuan-tuan perbetulkan. Hari pertama mengaji fiqh, dan ustaz tu masuk, kemudian kami ta'aruf, semua pakat-pakat mengenalkan diri, kemudian ustaz pun mengenalkan diri. Dah habis perkenalkan diri, dia kata apa? Semua ada kitab dikenal? Semua pakat-pakat ada. Buka muka surat 80, Babul Bai'. Bermula ini membicarakan bab jual beli. Allahumma salli ala Muhammad. Langsung tak baca mukadimah walaupun sedikit, langsung tak ada tawasul, langsung tak perkenalkan pengarang dan sebagainya. Terus buka Babul Bai' muka surat 80. Sebab apa? Cuba jawab. Sebab Babul Bai' basuh periksa. Betul ke tidak? Tu sistem kolej, tu sistem universiti. Tuan-tuan pernah duduk di kolej, tuan-tuan pernah duduk di universiti. Cuba
khatam tak daripada kulit ke kulit? Dah geleng dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni, kalau tuan-tuan nak, hamba boleh bagi nombor telefon sahabat hamba Ustaz Fairuz. Dan bukan student, lecturer Universiti Islam Antarabangsa Cawangan Matrikulasi Petaling Jaya. Lecturer mengajar kitab Ihya Ulumuddin Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. Tiap-tiap 2 minggu SMS. Wan, datanglah rumah hajat muzakarah. Sebab apa? Kegelisahan yang berlaku kepada beliau daripada mengaji sekolah menengah agama, masuk UM, sampai ke Jordan, ada master tuan-tuan, bukan diploma, ada master. Balik daripada Jordan jadi pensyarah di UAE. Dia kata, aku walaupun mengaji sampai Jordan, satu kitab fiqh besar pun tak pernah khatam, satu kitab tauhid besar pun tak pernah khatam, satu kitab tasawuf besar pun tak pernah khatam. Kerana sistem college, sistem universiti, dia bukan berhajat kepada menghatamkan kitab. Dia berhajat kepada madah, berhajat kepada peperiksaan, berhajat kepada sijil. Betul ke tidak? Inilah yang berlaku. Bermakna hamba kata ilmu berada di mana-mana. Yang ni tak nafi. Ilmu berada di mana-mana. Dan walau duduk di negeri kafir sekalipun ada ilmu. Tetapi sebagai pencinta kepada ilmu, perlu membedakan ilmu yang membawa keberkatan, ilmu yang tak membawa keberkatan. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan faham konsep-konsep begini, ayuh terjemahkan pada kehidupan kita. Mengaji tak salah. Kalau orang tak buat, kita sendiri berusaha menghafal nama pengarang, bertawassul dan sebagainya. Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai mengarang kitab ini bergantung dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Dan bermula selawat iaitu rahmat dan salam kainun yang adalah keduanya di atas penghulu kami. Siapa dia? Muhammad. Siapa Muhammad? Penghulu bagi segala rasul. Dan di atas keluarganya selawat dan salam, dan di atas sahabatnya selawat dan salam yang dimuliakan mereka itu. Amma ba'du. Maka pada 5 Safar, yang pertama sekali kepada tuan-tuan serta muslimat yang tak boleh baca Jawi, afwan lakum, hamba minta maaf. Sebenarnya hamba dah taib tuan-tuan dalam Rumi. Cuma hari itu bila hamba buat daurah di tabung haji Kuala Lumpur, kitab Mustika Ajaib ni tak ramai yang hadir, lebih kurang 120 orang. Kita baca sampai khatam. Bermula daripada maghrib sampai pukul 11. Kita baca sampai khatam. Lebih kurang 120 orang. Hamba print out yang Jawi, hamba print out yang Rumi. Ingatkan yang Jawi sold out, rupa-rupa yang Rumi sold out. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bagi tuan-tuan yang ambil kitab ni bawa balik, kalau tuan-tuan nak yang Rumi, nanti tuan-tuan boleh emailkan kepada hamba. Tak silap dalam tu ada risalah qasidah tak? Dalam risalah qasidah tu ada email tak? Tuan-tuan email kepada hamba, kata Ustaz, saya nak risalah yang dalam bahasa Rumi. Nanti hamba forwardkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan print out dah sendiri. Dan harganya tak mahal, RM150. Allahumma salli ala dah. Yang tu hamba bagi free. Kalau tuan-tuan nak yang Rumi, takut nak baca yang ni tak erti. Baik. Maka pada 5 Safar tahun Hijrah 1350. Dah lama dah benda ni berlaku, hampir 100 tahun dah. Bersamaan 22 Jun tahun Masihi 1931. Telah bertanya kepada saya oleh setengah sahabat-sahabat saya daripada ahli-ahli gubahan setia kelab Muar. Selepas Muar tu tuan-tuan buat garisan. Maknanya selepas daripada tu ayat lain. Satu hari kawan-kawan Syekh Abu Bakar ni, dia jumpa Syekh Abu Bakar, dia nak tanya Syekh Abu Bakar 3 soalan. Dia tanya Syekh Abu Bakar 3 soalan. Soalan yang pertama, apa hukum membaca kisah Maulidin Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal, abad sedikit, atau bulan yang lainnya? Dia tanya Syekh, boleh ke tidak apa hukum baca kisah Maulid Nabi? Jadi tuan-tuan dah belajar kaedah, bila mana sebut hukum, nescaya dia ibadah. Wajib ke tidak, sunat ke tidak. Kalau setengah daripada orang kata, dia kata qasidah ni boleh, tak ada masalah. Cuma qasidah ni benda harus buat, tak dapat pahala. Kita jawab pada hari ni. Jadi soalan yang pertama, apakah hukum membaca kisah Maulidin Nabi SAW?
Tak kira lah baca tu dengan berlagu atau tidak berlagu. Sebab tu tuan-tuan, jangan tuan-tuan sangka zaman Nabi tak ada qasidah. Jangan tuan-tuan sangka zaman Nabi tak ada burdah. Kalau tuan-tuan beli buku biografi Rasulullah, dan buku dia tebal warna kuning, karangan Dr. As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yang telah diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh Ustaz Muhaddir Jul, Pensyarah UIA. Ya? Buku tu dia bukan buku cerita, dia lebih kepada nota-nota penting. Baik, tuan-tuan beli buku biografi Rasulullah, ayah dia tak ada bawa ke? Tak ada. Dia akan letak, kita boleh promote Allahumma salli ala Muhammad. Dalam buku tu, tuan-tuan selai demi selai, semuka demi semuka. Hamba tak nak bagi tahu muka surat yang mana. Kalau cerita muka surat tu, lagi tuan-tuan tak baca dah yang lain. Tuan-tuan akan jumpa satu muka surat di balik kiri menceritakan dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi ni ada 4 orang mursyid peribadi. Maksudnya, mursyid ini bahasa Arab. Orang Melayu kata orang yang suka bernasyid. Kalau tak faham lagi, kita translate bahasa Jawa. Orang yang suka bernyanyi. Nabi sendiri, Nabi ada 4 orang penyanyi peribadi. Apakah kegunaan mereka itu? Kalau Nabi bermusafir, kalau Nabi berdagang, kalau Nabi nak pergi berniaga, kalau Nabi nak berjalan jauh, tak dapat tidak seorang atau 2 orang akan menemani Nabi untuk bersyair, membaca qasidah, burdah dan sebagainya. Zaman Nabi dah ada dah. Sama juga macam kita. Masuk kereta buat apa? Tekan radio. IKIM.FM. Ya Hanana, Ya Hana. Allahumma salli ala Muhammad. Zaman Nabi dah ada dah. Baik. Satu. Yang kedua. Dan adakah diberi pahala orang yang memperbuatnya, membaca kisah maulid Nabi atau tiada? Dia kata dapat pahala ke tak buat qasidah, buat burdah, buat maulid ni. Dan yang ketiga, dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang Islam. Dia tanya apakah hari yang perlu kita besarkan, apakah malam yang perlu kita besarkan. Sebab tu bila sebut hari atau malam ni tuan-tuan, ayo kita merubah diri kita daripada adat kepada ibadat. Daripada adat kepada ibadat. Kadang-kadang perkataan siang malam pun banyak kita salah guna lagi. Ni bila masjid kita umum. InsyaAllah bermula Januari 2015, masjid kita akan melakukan qiyamul sebulan sekali. Maka jemaah angkat tangan. Ni Tok Imam nak buat qiyamul, nak merimpun pukul berapa? Tok Imam jawab pukul 4. Tak habis-habis 4 pagi. Tak berubah dulu kini selamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Salah 4 pagi. Dalam Islam pukul 4 malam. Pukul 5 malam. Mana dalil tu? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, aku turun kepada hamba-Ku sepertiga malam. Kalau pukul 4 sepertiga ataupun 3/4 malam. Kalau pukul 5 penghujung malam. Betul tak? Kalau pukul 6 subuh. Pukul 7 pagi. Jadi kita tak sedar kehidupan kita, lidah kita dah terbalik daripada Al-Quran. Walaupun ini bukan hukum, tak salah pun sebut 4 pagi bukan hukum, cuma adab. Sama juga kita memahami berubahnya hari. Orang putih ajar kita hari berubah pukul 12. Islam ajar kita hari berubah pukul maghrib. Mana asar tadi 15 hari bulan, bila maghrib 16 hari bulan. Betul ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu benda ni tuan-tuan, walaupun simple kena mengaji. Kadang-kadang mengaji P yang ketiga, apa dia Tuan Haji Mia? Pentahqiqkan. Tahqiq. Rupa-rupa pukul 4 malam, pukul 5 malam, bukan lagi pagi. Pukul 7 baru pagi. Ni istilah-istilah Islam. Baik, sambung. Maka apa kala adalah pertanyaan sahabat saya itu dalam perkara-perkara yang sangat berharga. Tengok, dia kata soalan ni bukan kecil-kecil soalan. Jadi ingat tuan-tuan, jangan pandang enteng kepada masalah qasidah, burdah dan maulid Nabi. Dan besar faedahnya baginya. Tengok adab rendah diri tuan pengarang. Dia kata bagi aku yang nak mengarang kitab ni pun dapat faedah. Dan bagi kita yang mengaji pada tengah hari ini. Dan bagi saudara-saudara kita yang Islam yang tiada mengetahuinya. Bermakna tuan-tuan dah belajar, wajib sampai ke sekadar kemampuan. Lalu saya pun menjawab, ambil kitab. Ada lebih selagi. Kepadanya dengan perkataan saya, insya-Allah akan saya tuliskan jawapan bagi pertanyaan tuan itu. Baik. Kemudian pada 7 Safar, tahun 1350 bersamaan 24 Jun. 2 hari selepas ditanya,
Saya pun tuliskan dengan ringkas sahaja dengan pertolongan Tuhan, dan saya namakan ini Risalah Mustika Ajaib. Baik, hamba minta semua tuan-tuan tengok di hadapan sekejap. Ringkasnya tuan-tuan, risalah yang begitu kecil yang terdapat lebih kurang 14-15 muka surat. Kalau tuan-tuan nak faham secara umumnya, kitab ini totally-nya bukanlah karangan ataupun penulisan Syekh Abu Bakar. Dah? Tuan-tuan kena faham dahulu. Kenapa? Ringkasnya, Syekh Abu Bakar ni tuan-tuan, supaya tuan-tuan memahami kitab ini bukan kitab kecil tetapi kitab besar, kerana Syekh Abu Bakar dia menghimpunkan daripada kitab-kitab ulama' yang lain. Dah? Kalau nak mudah fahamlah kita guna bahasa Melayu, buku ini lebih kepada guidebook. Maknanya begini, Syekh Abu Bakar, dia ambil kitab Imam Sayuti, dia bubuh. Dia ambil dalam kitab Imam Syafi'i, dia bubuh. Dia ambil dalam kitab Imam Abu Syamah, dia bubuh dalam kitab ni. Dia panggil nakal ataupun pindah. Jadi kitab ni walaupun kitab kecil, sebenarnya himpunan daripada kitab-kitab besar. Haji Abu Bakar tolong menakal sahaja. Nakal tu bahasa Arab, bahasa kita dia panggil memindah. Kitab tu dia buh dalam ni, kitab tu dia buh dalam kitab ini. Baik, semua tengok disalah balik. Saya jawab Allahumma hidayatan lis-shawab. Jawapan yang pertama daripada 3 soalan tadi. Yang pertama, kata Imamul Hafiz As-Sayuti, berbaris mana yang ada pen buku. Kata Imamul Hafiz As-Sayuti, bermakna perkataan yang akan datang ni perkataan Ustaz Irwan ke? Bukan. Perkataan Haji Abu Bakar ke? Bukan. Perkataan siapa? Imam Sayuti, ulama' yang besar dalam ilmu Islam dan sebagainya. Dalam babul walimah, berbaris. Babul walimah tu bermakna satu bab membicarakan masalah kenduri. Biasa kita dengar walimatul urus, betul tak? Kenduri kahwin. Sebab tu hamba nak share dengan tuan-tuan sikit. Bila mana tuan-tuan pergi raya Cina ni, ada lagi jemputan walimah. Tengah-tengah makan kenduri ni, tiba-tiba DJ mengumumkan. Dan diumumkan kehadiran kedua mempelai yang kita raikan pada petang ini. Gedebak, gedebuk. Betul ke tidak? Kebiasaan diiringkan pengantin dengan paluan kompang. Sekiranya tuan-tuan tak belajar, kita merasakan paluan kompang itu satu adat ataupun budaya orang Melayu. Sedangkan bukan tuan-tuan dah. Paluan kompang yang mengiringi mempelai pengantin satu perkara yang telah disebut oleh Nabi 1400 tahun dahulu. Sebab tu ilmu ni nak bagi tahqiq. Dalam satu hadis yang dirawikan oleh At-Tabarani, bersabda oleh Nabi SAW, "A'linu hazan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufuf," atau kama qala. Maknanya apa? Iklankan nikah. Kita buatkan bagi kawan-kawan. Buat WhatsApp, kita forward dekat kawan-kawan. Datanglah anak aku nak nikah ni raya Cina. Waj'aluhu fil masajid. Sunat akad nikah dilakukan dalam masjid. Dah habis akad nikah buat apa? Ambil bini bawa balik ke? Tak, kata Nabi, wadribu alaihi bid-dufuf. Maka pukullah di atasnya dengan gendang-gendang. Pukullah di atasnya dengan rebana-rebana. Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu. Kita tak mengaji, tak pernah jumpa fahaman ibarat. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat daripada mantuk hadis tadi, dipukulnya rebana dalam masjid ke luar masjid? Ya? Dalam masjid. Sebab tu di bumi Suria, di bumi Indonesia, di bumi Yaman, perkara biasa orang bergendang, berqasidah, berbudah, berzikir dalam masjid menggunakan paluan gendang. Cuma kita bila tak faham, ni tak boleh buat bid'ah dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Habis. Baik, sambung. Kata Imamul Hafiz As-Sayuti, dalam babul walimah, walimah tu bab kenduri, adalah pada ku tu Imam Sayuti, bahawasanya asal beramal membaca kisah Maulidin Nabi SAW itu, iaitu berkumpulnya manusia dengan membaca Al-Quranul Syarif seberapa sedapatnya. Dia cerita kebiasaan bila sebut Maulid Nabi ni, apa yang orang biasa buat? Mula-mula sekali baca Quran. Kebiasaan ayat yang masyhur, inna fatahna laka fathan mubina. Tu ayat yang masyhur biasa orang baca dalam membuka majlis Maulid Nabi. Dan membaca akan kisah permulaan pekerjaannya Nabi SAW. Dah habis baca Quran, dia cerita bab kisah Nabi. Sebab tu cerita bab kisah Nabi ni, tuan-tuan, hamba nak bertanya kepada tuan-tuan serta muslimat yang alim. Tuan-tuan dah dengar bila sebut Maulid Dibai ni boleh jadi di Malaysia satu fenomena yang baru. Dan Maulid Dibai dan sebagainya dekat Malaysia baru 4-5 tahun.
Tetapi bila sebut maulid berzagi, hamba yakin tuan-tuan dah dengar dari kecil, betul ke tidak? Baik. Tetapi hamba nak tanya tuan-tuan, bukan niat nak merendahkan tuan-tuan, tidak. Dalam 30 tahun, 40 tahun kita dengar dah orang berzagi, pernah ke tidak kita memahami apa yang dibicarakan dalam maulid berzagi? Pernah ke tak? Tak. Sebab itulah bila dengar tak faham, mana mungkin kita memahami akan kisah pekerjaannya Nabi SAW. Hamba tak payah baca lah rangkap yang belakang. Baca rangkap yang depan pun banyak tak boleh buang makna. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Background. Allah, Allah, Allah. Ada? Baju belang buah makna? Kalau buah makna betul dapat kitab peri. Oh, sudah. Dan yang lain kena bayar RM100. Allahumma salli ala Muhammad. Abtadi'ul imla'a bismi dhatil aliyah. Allah, Allah. Itu setengah jam tu. Dia dah slow sikit dah. Mustadirran faidal barakati ala ma analahhu wa awla. Perut lapar dah. Dah sejam dengar berzagi, tak faham makna, otak ke lain, perut ke lain. Sebab itulah 30 tahun pun yang ke belakang dan 30 tahun yang ke hadapan, kalau dengar berzagi tak faham makna, tetap tak memahami dan mengenali akan Nabi SAW. Sebab tu hamba berkuliah, hamba minta mana-mana kumpulan berzagi, minta tolong berubah sedikit. Teruskan amalan pembacaan yang begitu hebat, tetapi ubah. Baca setengah dalam bahasa Arab, baca setengah dalam bahasa Melayu. Baca setengah dalam bahasa Arab, ulang balik dalam bahasa Melayu. Tak rugi pun tuan-tuan. Cuma kalau bahasa Arab tu kita boleh berlagu, kebiasaan bahasa Melayu tu kita tak pandai berlagu, tak ada masalah. Yang penting bila dengar kisah Nabi, oh baru tahu Nabinya begini, berjalannya begini, duduknya begini dan sebagainya. Barulah kita boleh mengamalkan pada kehidupan. Sebab tu cerita bab maulid Nabi ni tuan-tuan, selalu ulama menggunakan perkataan bila kita berada dalam majlis maulid Nabi, seolah-olah Nabi hadir pada kehidupan kita. Betul ke tidak? Cuma orang tak mengaji makna hadir tu apa. Makna hadir tu bukan makna Nabi datang. Perkara hissi ni, perkara sir kita serah kepada Allah. Cuma ulama menggunakan ungkapan yang ringkas. Makna hadir, hadirnya kepahaman Nabi pada kehidupan kita. Betul ke tak? Dan sebagai contoh begini, tak payah tanya pun orang lain, tuan-tuan, tanya diri kita sendiri. Bila kita bangun pagi, bila kita celik mata, perkara pertama sekali yang akan kita buat masuk ke jamban. Betul ke tidak? Dan masuk ke jamban, bagi yang jenis kek buang air besar, dia akan buang air besar dahulu. Tanya diri masing-masing, adakah aku tahu bagaimana Nabi duduk ketika buang air besar? Oh, sudah. Soalan yang pertama, tanya diri masing-masing. Sedangkan ulama dah bagi kaedah, kalau tak mampu duduk cara Nabi, duduk sejenak pun tak apa dah. Mula-mula duduk cara Nabi menyengging. Tahu menyengging tak? Menyengging ni bahasa Melayu ke? Ke bahasa aku? Saya faham sudahlah. Kalau tak tahu, tanya siapa yang tahu. Haji Mio dia tahu insya-Allah. Cara Nabi duduk ketika buang air besar tu macam mana. Sebab hamba yakin setengah orang tak mampu nak buat sebab payah tuan-tuan. Cuma kita usahakan dapat duduk cara sekejap, lebih kurang dalam 30 saat, 1 minit sebagainya, kemudian duduk balik seperti biasa di atas kemampuan. Jadi hamba nak gambarkan, tak payah cerita tengah hari, petang, malam. Awal-awal kehidupan pun kita tak mampu nak menghidupkan cara duduk Nabi ketika buang air besar. Jadi puncanya sebab apa? Sebab kita tak faham ketika berqasidah, bermurdah dan sebagainya. Sebab tu bila faham ni tuan-tuan, zuhnya berbeza. Bila faham ni tuan-tuan, nikmatnya berbeza. Kami kumpulan Anwar Ramadan pernah buat qasidah di UM. Ada? Ni habis berapa ni? Selalu bila cerita memang tak sedar diri dah. Ya? 127. Kami pernah buat qasidah di UM sempena pelajar Jepun. Pelajar Malaysia 80 orang dah grad dan mereka akan sambung di Jepun. Mula-mula kami ingat yang hadir pada malam tu pelajar Jepun, pelajar Melayu sahaja. Rupa-rupanya pelajar Melayu dan dicampur dengan pelajar Jepun, guru-guru Jepun, sensei dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak, sensei ni gelaran. Nak cerita ada orang Jepun ni hebat. Daripada, dipanggil apa? Yang jaga lab tu. Tak kira lah daripada sekecil-kecil guru sehingga sebesar-besar guru, gelaran mereka cuma satu, dipanggil sensei. Ni orang Jepun hebat. Kita orang Melayu tak, kalau tasri kena panggil tasri, kalau chancellor kena panggil chancellor, betul tak? Kalau datuk kena panggil datuk, kalau pesyarah kena panggil pesyarah, kalau apa tu guru kena panggil guru. Dia orang tak ada. Mu tinggi mana pun gelarannya cuma sensei. Baik. Nak cerita kami bersama dengan pelajar Jepun ni tuan-tuan. Bila sampai hari majlis, mula-mula kami berqasidah selang-selang bahasa
Arab, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Melayu. Puak-puak Jepun tu buat tak peduli sebab dia tak faham. Kan? Cuma adalah beberapa orang Melayu ni menyahut dan sebagainya. Bila sampai klimaks tu, klimaks tu, dekat. Orang Melayu kata apa klimaks? Puncak. Ada? Yang pagi kami qasidah tu dia angkat tangan. Dia kata, Ustaz, ya hana-hana. Kan? Lagu yang paling top. Kami mulakan dengan bahasa Arab. Zaharatinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Faham tak? Baca biru apa makna? Deng-deng Allah. Ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu minallah. Ya hanana, ya hanana. Baca petak ya hanana makna apa? Berun? Ada yang ni hadiah tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Habis qasidah bahasa Arab, masuk pula bahasa Melayu. Telah terbitnya cahaya purnama menerangi malam derita. Kelahiran Nabi Ahmad, anugerah daripada Allah. Oh Allah, beruntunglah, beruntunglah diutus Nabi Muhammad. Habis rangkap Melayu, masuk rangkap Jepun. Sukino hikariyo josho shitara yamiyo agaruku naru. Ripana kata ya Muhammad sekaino mesenjani naru 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 naru. Allah arigato 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 ya Muhammad. Tuan-tuan tak berarti bahasa Jepun, aku tahu. Tapi yang tu je lah, yang lain tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba ringkasnya tuan-tuan. Apa yang hamba nak share dengan tuan-tuan pada tengah hari ni? Hamba nak membuktikan semata-mata bila mana faham dan zuknya berbeza. Pada malam tu puak-puak Jepun pakat diri bangun tepuk tangan. Sebab apa dia bangun? Sebab dia faham. Kita dengan qasidah, dengan burdah tak faham. Sebab tu tak datang zuk dan wujudan. Ya Taibah, ya Taibah. Tanya apa makna ya Taibah? Tak tahu. Sedangkan ya Taibah memberi faham Nabi SAW merupakan doktor bagi segala penyakit. Dan sebab tu bila mana kita bertawasul dengan benda-benda begini, mudah-mudahan mengiringkan kepada hati akan kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya tuan-tuan, bila berqasidah biar faham makna, dan biar beruzah biar faham makna. Mudah-mudahan dengan kepahaman itu mengetahui oleh kita akan kisahnya Nabi SAW. Jadi malam tu puak-puak Jepun arigato arigato semua pakat-pakat menyahut. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung. Habis baca kisah permulaannya Nabi dan barang yang telah berlaku pada diperanakkan akan dia Nabi SAW daripada beberapa mukjizat. Nanti di belakang ni tuan-tuan akan mendengar beberapa kisah mukjizat kelebihan Nabi ketika beranak. Sebab tu hamba ulang kali yang kedua. Mana mungkin kita tak membesarkan hari Nabi beranak, sedangkan pada hari itu begitu banyak kemuliaan Allah Ta'ala beri. Di antaranya kepada Abi Lahab, yang akan kita ceritakan di belakang nanti. Kemudian diberi mereka itu akan jamuan. Dan habis buat 3 perkara tadi. Pertama baca Al-Quran. Yang kedua cerita kisah Nabi. Yang ketiga apa dia? Cerita berkenaan kelahiran Nabi. Kemudian beri jamuan. Bila sebut beri jamuan ni tuan-tuan, hamba nak share kepada tuan-tuan satu kaedah yang pernah hamba cerita di surah teknik. Cuma hamba nak memuliakan pula bagi tuan-tuan yang baru, yang tak pernah dengar, agar kaedah ni tuan-tuan sentiasa amalkan. Kerana pengalaman hamba bila mana berkongsi kaedah ni, banyak orang yang mengamalkan akan dia mendapat ketenangan pada hati. Berkenaan cara nak beri sedekah, cara nak beri jamuan dan sebagainya. Sebagai contoh paling mudah hari Jumaat besok. Paling tidak pun tuan-tuan yang biasa bersedekah nak beli setandan atau 2 pisang nak hantar ke masjid. Betul ke tidak? Bila sebut beli pisang hantar ke masjid, kebiasaan tuan-tuan niat apa? Syekh baju merah depan. Ya? Niat sedekah. Satu betul dah, yang lain? Dah baju purple. Baik, kebanyakan di antara kita kadang-kadang niat kerana Allah. Dan niat tuan-tuan ni tepat, betul. Tetapi kalau tuan-tuan niat begitu, banyak lagi perkara yang berlaku pada kehidupan kita yang lampau, tak terlepas, masih lagi tersangkut. Jadi ingat, kaedah nak bersedekah, kaedah nak pergi jamu selera, kaedah nak hantar nasi ke surau dan sebagainya. Tulis ayat ni, sekali lagi hamba syarah. Yang dah tahu, cek balik dah amal ke belum. Yang belum tahu, tulis.
Yang tak ada pen buku, buka telefon. Tengok telefon beli canggih manggih belaka. Gunakanlah untuk akhirat. Dah record. Tak payah tulis, record. Dah record sekali lagi, balik dekat office dengar 4-5 kali. Dah hafal boleh delete, betul ke tidak? Allah, kita bukan cakap 1 jam, 1 minit pun tak habis 1 megabyte. Allahumma salli ala Muhammad. Dah buka dah? Hayat bisurah, cepat-cepat masuk jalan. Dah buka telefon? Baik. Apa ayat dia? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan duit ini. Dia asalnya dengan duit. Kita gunakan ayat yang asal dahulu, nanti total kias dah. Nasi ke, bihun ke, pisang ke. Ya Allah, dengan duit ini, mudahan dapat menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Ya Allah, dengan duit ini, tengah-tengah dengan kuliah saya lagi, tuan-tuan tong duit lalu, masuk duit. Tu dekat belakang ada dipanggil apa? Infak buku contoh. Tuan-tuan tulis nama, bola 100, bola 1000, bubuh banyak mana sekalipun. Ya Allah, dengan duit ini, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib, yang tertunggak bagi diriku. Dengan satu niat, mengangkat bagi kehidupan kita 5 perkara yang lalu. Apa dia? Tulis. Yang pertama, fidyah puasa. Fidyah puasa. Baik, bila sebut fidyah puasa, hamba yakin tuan-tuan maklum, kita orang yang pernah tinggal puasa, kadang-kadang ada yang kita qada, ada yang lambat qada, betul ke tidak? Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak pernah tinggal, tuan-tuan wajib cek bagi isteri, bagi anak-anak perempuan. Bila lambat qada, wajib kena bayar fidyah. Dan bila mana wajib kena bayar fidyah, ada yang kita ingat, ada yang tak ingat. Sebab pengalaman hamba menguruskan masalah fidyah, 80% menjawab, Allah Ustaz, agak-agak sajalah. Agak-agak. Bermakna jumlah yang diingat pun tak pasti. Jadi kalau kita kira lebih, mujur. Kalau takut tak cukup. Berhutang tak dengan Allah? Nak bayar macam mana? Kata ulama, sentiasa bersedekah, hantar bihun ke surau, buat nasi lemak, hantar ke surau, hari Jumaat beli pisang, hantar ke masjid. Ya Allah, apa aku sedekah ini? Mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Terangkat yang pertama, fidyah puasa yang tak ingat. Hutang-hutang yang tak ingat. Satu. Yang kedua, terangkat kafarah hutang. Terangkat kafarah hutang. Soalan yang mudah. Tuan-tuan mengaji fiqh. Hutang yang kita tahu, wajib dibayar tak? Ya? Wajib dibayar. Tetapi hutang yang kita tak ingat, perlu dibayar ke tidak? Hutang ada dua. Ada hutang yang ingat, ada hutang yang tak ingat. Kalau hutang yang tak ingat, boleh dibayar tak? Hutang yang kita ingat. Kita ada buku rekod. Orang dulu panggil buku apa? Buku 55. 555. Maklum hutang berapa, Pak Ngah hutang berapa, Pak Tih hutang berapa. Hutang yang kita ingat, boleh dibayar tak? Boleh. Tapi hutang yang kita tak ingat, wajib dibayar tak? Tak sama soalan ni. Nak bayar macam mana? Syekh baju belang. Hutang yang tak ingat nak bayar macam mana? Okey, beres dah. Bermakna perbanyakkan bersedekah, tapi dengan niat, dengan kaedah betul. Ya Allah, apa yang aku sedekah ini, saya lagi beli infak buku dekat belakang, apa yang aku sedekah ini mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib, yang tertunggak bagi diriku. Mana hutang-hutang yang tak teringat, terangkat sedikit demi sedikit. Buat senantiasa. 2. Yang ketiga, terangkat kafarah sumpah. Sumpah ni tuan-tuan jadi mainan orang Melayu. Kadang-kadang dia tak boleh beza mana sumpah yang haram, mana sumpah yang boleh, mana sumpah yang tak boleh. Kata orang Jawa, samborono saja nak sumpah. Tiba-tiba tak sedar, Allah sumpah ni sumpah yang haram. Tiba-tiba bila sumpah yang haram tak digugurkan dengan bayar kafarah. Ulama kata nak tarik balik sumpah, bayar kafarah. Merdekakan hamba, berpuasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin. Itu kes yang ingat. Kalau tak ingat, banyak dahulu waktu muda suka bersumpah ranah. Orang sumpah ranah berapa boleh sumpah ranah baik. Duk bersumpah dalam keadaan kita tak bayar kafarah. Nak buat lagu mana Ustaz tak ingat dah. Jawabannya mudah, sentiasa bersedekah. Buat macam biasa amalan harian, tengah-tengah dengan kuliah, khutbah Jumaat, tahun duit lalu, tapi ubah niat. Ya Allah, apa yang aku sedekah ini menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Yang keberapa dah? Yang keempat, tulis menggugurkan kafarah nazar. Menggugurkan kafarah nazar. Kok kita dahulu pernah bernazar. Nazar ni tuan-tuan bukan ada saksi, betul tak? Kita seorang-seorang antara kita dengan Allah. Kadang-kadang isteri pun tak tahu kita bernazar. Tiba-tiba dah lama tulis zaman panjang masa, benda tu kita tak tunai. Allah patutlah buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Sebab setiap perkara yang kita buat terlaknat oleh nazar. Nak tarik balik
balik janji dengan Allah, bayar kafarah. Nak bayar macam ustaz tak ingat dah. Perbanyakkan bersedekah. Ni Rabiul Awal ada lagi, hantar nasi pergi surau. Ya Allah, nasi yang aku hantar ini menggugurkan segala, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Dan akhir sekali tulis, menggugurkan kafarah janji. Menggugurkan kafarah janji. Bulan 12 baru-baru cuti sekolah. Bulan 11 suami isteri tahu, dengar kata suami dapat bonus. Bang, bulan 12 bang, jom kita pergi Aceh. Nak tengoklah tsunami-tsunami yang berlaku, yang kata kapal duduk atas rumah orang. Nak tengoklah peninggalan sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala zuhirkan. Kita pun berjanjilah, insyaAllah ni, bang nak bawa ni sungguh ni, bulan 12 kita pergi Aceh. Habis bulan 12, masuk Januari, usah kata Aceh. Lebuh Aceh dekat Ampang pun tak sampai. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, dah aku berjanji lagu mana? Maka ulama kata wajib bayar kafarah. Sekurang-kurang kafarah janji, hadiah Fatihah. Itu yang paling rendah. Cuma yang ni konsep yang lebih besar, perbanyakkan bersedekah dengan niat menggugurkan segala kafarah yang wajib. Jadi mudah-mudahan begitu juga. Kemudian dia beri akan mereka itu jamuan. Kita buat jamuan, nak buat kenduri setiap masa boleh. Tapi ya Allah, apa yang aku beri makan ini, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Dapat semua? Baik, sambung kitab sikit lagi. Iaitu setengah daripada bid'ah yang hasanah. Bukan hamba kata, bukan Haji Abu Bakar kata, yang kata siapa? Imam Suyuti dalam kitab Walimah. Dia kata bid'ah yang hasanah, yang kebajikan, yang diberi pahala akan orang yang memperbuat akan yang demikian itu garis. Dapat pahala tuan-tuan orang buat maulid Nabi ni. Kerana apa? Kerana membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan kesukaan dengan diperanakkan akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Dan kita bersambung pada kuliah yang akan datang. Dan telah berkata Syekhul Islam bagi kerajaan Baladil Haram Al-Musharrafah Al-Arifu Birabihil Manan Asyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Wallahu a'lam. Tanda dekat situ. Bulan depan bawa kitab. Kalau tak bawa kitab pun tak ada masalah, bawa duit sahaja. Hamba tahu dah pengalaman kuliah mana-mana surau. Hari ni bagi kitab, bulan depan bawa tak? Tak bawa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi madai kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Akhir sekali sebelum kita berpisah, terdapat 3 pengumuman yang penting. Yang pertama sekali, bagi tuan-tuan yang ambil kitab, berapa harga terpulang pada tuan-tuan nak beli. Bermakna nak beli 100 ke 1000 ke 10,000, tak ada masalah. Kerana ilmu ni tuan-tuan, kalau compare dengan 1000, agak-agak sama tak? Tak sama. 1000 boleh menghancurkan kita kadang-kadang. Tetapi sebuah kitab boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tapi hamba ulang banyak kali dah, nak sedekah tu kalau boleh taksir warna biru. Sedekah biru semua, sekurang-kurang warna hijau. Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu ustaz, dalam poket ni tak ada warna hijau, warna biru saja. Bukan payah, ambil biru 5 keping lipat. Niat mudah-mudahan biru bertukar jadi hijau. Wallahu a'lam. Tak faham lah, tak faham tak berubah, duduk sini selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba minta nanti sebelum tuan-tuan balik, tiap-tiap diri kalau boleh bawa balik tuan-tuan berkenaan pamphlet dan satu banner yang kecil untuk tuan-tuan forwardkan kepada sahabat-sahabat dan sebagainya berkenaan madrasah hamba di Subang Bistari Riyadhut Du'afa wal Masakin. Cuma hamba nak cerita dengan cerita yang ringkas. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, madrasah ni dah siap dan pelajar telah mula masuk lebih kurang 8 orang. Hamba tak ambil banyak, lebih kurang 30 orang sahaja. Sebab madrasah ni tuan-tuan, hamba bukan buat tahfiz. Tahfiz dah belumbuk dah banyak dah. Hamba buat pengajian bahasa Arab dan kitab-kitab turas. Cuma secara ringkasnya, pelajar akan belajar di madrasah kami 2 tahun. Dah sambung di Pondok Muar tempat hamba mengaji dahulu 2 tahun. Kemudian terbang ke Yaman di Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim di Yaman lebih kurang 4 tahun. Kenapa kami hantar di Yaman? Sebab di Yaman ni ada sijil. Mak bapak pun risau takut mengaji tak ada sijil. InsyaAllah kita akan pendorongkan kepada tempat yang manfaat dunia dan akhirat. Cuma ringkasnya tuan-tuan, nak menceritakan serba sedikit kelebihan di madrasah kami. Anak-anak tuan-tuan yang belajar di madrasah kami bukan sahaja dapat ilmu akhirat. Sebab hamba kumpulkan pengalaman hamba duduk di Malaysia, duduk di Petani, duduk di Aceh. Mereka, anak-anak di Ar-Riyadh, bukan sahaja kami terjemahkan kepada ilmu akhirat, bahkan kami share juga dengan ilmu dunia. Kami ajar pelajar-pelajar ini berbekam. Kami ajar pelajar-pelajar ini buat laksa. Semua ilmu dunia kami ajar. Sebab pengalaman hamba ketika duduk di Fatani dahulu dengan Tok Syekh Pakir Daud, dalam sebulan kami mengaji kitab cuma 3 minggu.
Minggu yang keempat kami berkhidmat. Kami buat bendang, kami buat getah, kami memotong getah, kami menanam padi. Rupa-rupa di sebaliknya itu banyak ilmu-ilmu yang tak terdapat dalam kitab yang kami dapat secara amali. Dan benda inilah kami terjemahkan kepada pelajar. Sebab ilmu berbekam ni ilmu sunnah. Dalam satu hadis Nabi SAW, al-ilmu ilmani. Nabi kata ilmu tu dua. Pertama, al-fiqhi, ilmu fiqh, menzahirkan kepada perhiasan batin. Yang kedua, al-ilmu tibbi, ilmu tabib, menzahirkan kepada badan. Tu ada nas, Nabi suruh belajar ilmu tabib perubatan. Jadi ilmu tu juga kami terjemahkan kepada anak-anak di Riyadh. Cuma tuan-tuan boleh bawa balik. Tak semestinya kalau anak tuan-tuan tak nak belajar pondok, tuan-tuan tak boleh buat balik. Bahkan tuan-tuan panjangkan kepada saudara mara, adik-beradik, sahabat handai dan sebagainya. Dan dengan kerana Allah, kalau tuan-tuan nak sebarkan juga pondok hamba, tuan-tuan boleh ambil yang besar ni tanpa di surau masing-masing. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan pun tak ada karabah yang nak mengaji ilmu agama, dengan sebab tuan-tuan tampal, ada anak orang lain yang belajar, mana manfaatnya dapat kepada tuan-tuan juga. Dan akhir sekali di belakang tu ada apa? Wakaf buku. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh teruskan hubungan dengan wakaf. Seperti biasa, wakaf macam biasa, tapi niat, ya Allah, dengan apa yang aku wakaf, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.